Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bersama lagi saya, Siti Khalijah, dan orang lain pula lah hari ni. Nama apa? Safrina. So, kalau dah nampak video ni ada dua orang, maknanya kita nak teruskan dengan cerita apa? So, kalau dah tengok dua video ni, Wait a minute. maknanya kita nak teruskan dengan cerita Joha. So, hari ni akan tunjukkan kita, akan memberi pengajaran untuk kita dan menunjukkan betapa relate-nya cerita ni dengan dunia zaman sekarang ni, yang mana memang kita nampak lah sistem hierarki tu sangatlah berleluasa. Hari ni Safrina akan menceritakan pasal Juha dan apa tajuk dia? Thiabi aula minni. Pakaianku lebih berharga daripada diriku. Kenapa dia cakap macam tu? Kita dengarlah apa yang Safrina nak sampaikan dan kenapa Juha buat macam tu. Okey? Baiklah, bersama saya Safrina, saya akan teruskan dengan kisah tadi, iaitu pakaianku lebih berharga daripada diriku. Okey, korang mesti tertanya-tanya kan kenapa dia cakap macam tu. Baiklah, kisah ni bermula apabila Juha ni tergesa-gesa ingin nak pergi ke suatu tempat. Kawan dia bertanya, kenapa kamu tergesa-gesa? Juha menjawab, inni dhahibun ila walimatin hafilatin liusiba syai'an minat ta'am. Aku akan pergi ke majlis jamuan supaya aku boleh dapatkan makanan. Okey, lepas tu dia pun pergilah ke sana. Masa dia sampai tu, korang tahu tak apa yang berlaku? Masa dia sampai tu, pelayan melayan Juha dengan tidak baik disebabkan pelayan tu tengok pakaian Juha yang lusuh. Pelayan tu cakap ke Juha, innaka lasta minal wajahai hatta tajlisa ma'ahum. Sesungguhnya kamu bukanlah orang yang terpandang untuk kamu duduk bersama-sama mereka. Jahat kan? Lepas tu dia cakap, tafaddal ma'ya fahunaka makan amatin nas amthalika. Ikut aku. Ada tempat untuk orang yang biasa macam kau. Lepas tu dia ikutlah pelayan tu. Dia tengok tempat tu ramai sangat manusia, tapi makanannya sikit je. Lepas tu Juha fikirlah, dia cakap, aku kena buat sesuatu ni untuk aku duduk bersama-sama dengan orang-orang yang ternama tu lah, yang terpandang tu. Okay, lepas tu dia balik ke rumah dia. Okay, dia fikir-fikir. Lepas tu dia tengok ke suatu tempat tu, dia cakap, kalau aku pakai baju ni, mesti tak ada orang nak halang aku duduk bersama-sama dengan orang-orang yang terpandang tu. Lepas tu dia cakap lagi, kalau aku naik keldai yang berhias ni, mesti orang-orang ingat aku ni orang yang terpandang. Dan dia pakailah baju yang mewah tadi dengan dia menaiki keldai yang berhias tu untuk ke sana semula. Dia sampai tu, orang-orang kat sana cakap apa? Tahu tak orang cakap apa kat dia? Orang cakap, ahlan bika. Ahlan wa marhaban bika ya sayyidal wujahai. Selamat datang, wahai tuan terhormat. Laqad syarrafta haflana. Kamu telah muliakan majlis kami. Bezakan layanan yang tadi dengan yang ni. Salah seorang daripada mereka, dia jemput Juha untuk duduk di tempat yang paling depan sekali dekat meja hidangan tu. Dan apa tu, majlis orang yang pemilik majlis tu lah, dia orang berebut-rebut nak bagi makanan yang paling lazat dekat Juha. Korang nak tahu tak apa yang berlaku selepas Juha ambil makanan tu? Okay, lepas Juha ambil makanan tu, Juha baca doa, baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ishrabi ya amamati bilhana'i wasyifai hadal hasai. Minumlah wahai songkokku kuah ini sampai puas dan kenyang. Okay, Juha ambil satu lagi piring. So Juha cakap, quli ya jubbati ya sahibatal fakhri wal azamati. Makanlah wahai jubahku,
sang pemilik kehormatan dan kemuliaan. Orang kat situ, orang-orang kat situ pelik. So dia orang tanyalah, kenapa engkau buat macam tu Joha? Apa Joha tu cakap? Inna thiyabi hiya awla minni bitta'ami wasyarabi falaulaha ma jalastu huna bainakum. Joha cakap, sesungguhnya pakaianku lebih berhak dengan makanan dan minuman ini. Kalau bukan kerana pakaianku, aku tak akan ada di sini bersama kau semua. Dia bagi ayat tu macam menyindir lah kan. Okay, apa pengajaran atau ibrah yang korang dapat daripada kisah ni?